Hai, Assalamualaikum semua orang. Okay, so kita kembali lagi dalam channel yang sama. Tapi hari ni kita tak buat vlog, kita tak buat random recording semua, tak ada. Hari ni kita rasa macam kita akan borak topik yang macam tengah hot dekat thread sekarang. Which is hari ni lah dia macam hype gila sangat. Semalam dia macam baru nak panas-panas. Hari ni dia memang hot. Okay, ceritanya pasal student Universiti Malaya, which is UM, student UM, which is universiti yang sangat ternama. Maybe sebab dia orang ternama, sebab tu lah buat problem sikit terus ni kan. Okay, but we're not gonna talk about uni tu. Kita akan sentuh apa yang dia orang buat. Macam itu. Dia tak kisah pun mana-mana institusi, mana-mana individu, mana-mana sesiapa saja yang buat pun, benda yang salah tetap salah. No matter lah kau daripada mana sekalipun, engkau kerja apa, doktor, engineer, Perdana Menteri apa, benda salah memang salah. So, kita tak akan sentuh pelaku, organisasi. Kita akan cerita pasal masalah tu je lah. Pasal perbuatan tu je yang kita tak suka. Macam kalau korang pernah dengar satu ayat ni, jangan benci pelaku tapi benci apa yang dia buat. Okay, macam itu. For those yang tak tahu lagi, kes apa sebenarnya ni? Alia tengah cakap pasal kes apa ni? Ya Allah, korang. Okay, kita tengok sama-sama Ni yang tengah viral sekarang. Dia sebenarnya, I think dia orang tengah, ni apa yang saya faham lah, apa yang Alia faham daripada posting yang Alia dah baca ni. Yang Alia faham, dia orang ni macam buat pertandingan antara college kot. Okay, yang pasti pertandingan. Lepas tu pertandingannya teater. Teater tu macam berlakon, macam gitulah. Berlakon buat watak itu, watak ini. Lepas tu dalam berlakon tu ada satu scene ataupun babak yang macam terlampau 18, which is macam tak sesuai lah untuk dipertontonkan secara khalayak ramai macam tu. Lagi-lagi pula bawa nama institusi pendidikan. Sebab tu lah benda tu hype. Orang macam tak suka. Orang mempersoalkan lah kenapa dekat institusi pendidikan boleh ada isu macam ni, boleh ada teater yang macam ni secara terang-terangan. Dia macam dalam istilah lain dia macam soft point macam tu. Walaupun dia bukanlah buat benda yang bukan-bukan depan mata semua orang, tapi dia ibarat soft point. Okay, first jom kita tengok video apa sebenarnya. Okay, jom kita tengok sama-sama. Tapi video ni mungkin kita akan blurrykan sikit supaya blurrykan lah. Macam tak perlu pun nak jelas-jelas muka apa semua Yo. Akak dia cakap dia meremang. Dia sebut dia kata 5 weh. Inilah scene yang dia orang tak suka tu, yang memang orang crop post sana sini tu, scene yang panjat katil tu. Dia okey lah, cerita dia yang saya faham full story dia, student UM ni, student ni dia orang nak
ceritakan pasal pedofile. Pedofile tu orang yang lebih tua suka dekat ataupun ada perasaan ataupun bernafsu, specifically bernafsu dengan budak yang bawah umur, which is dalam cerita ni student ni dia form 5, 17 tahun. Itu yang diorang cuba nak sampaikan. Tapi mungkin cara teater tu, cara diorang susun babak tu ataupun skrip tu macam sangat merisaukan sebab okay lah, ni pendapat saya sendiri, my personal opinion. Macam bukan ke kalau kita sekadar nak tunjuk yang babak tu terjadi, mungkin the worst is buat macam acah-acah pintu tutup. Okay, I think pintu tutup pun semua orang faham lah kan. Macam kita tak perlu nak sampai panjat katil semua tu. Macam saya kata tadi, kita tak boleh nak benci orang tu, kita benci perbuatan tu saja kan. So saya rasa daripada isu yang jadi sekarang ni, kita mungkin boleh ambil beberapa pengajaran lah daripada isu ni. First, pengajaran dia sebagai student institusi pendidikan, nak buat apa-apa tu make sure berfikir bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, fikirlah banyak kali. Sebab whatever you do, kamu akan mencerminkan institusi kamu tu. Contoh, kita student universiti ini. So kalau kamu buat something yang memalukan ataupun something yang menggembirakan, both way akan terpalit nama institusi tu. Okay, first fikir institusi. Second, ataupun ni patut go first, tapi sama lah, dua-dua ni penting. Second, fikir parents kot. I think fikir parents sebab ni tadi my friend lah cakap, cikgu dia pesan. Okay, ni my friend yang cakap tapi dia kata ini cikgu dia pesan. Cikgu dia kata, kita kalau nak buat something, make sure fikir parents kita. Sebab orang takkan cakap, oh Alia yang ini. Tak, orang takkan kata macam tu. Alia tu anak engkau Alia tu anak ini. Orang akan cakap macam tu. Orang takkan macam terus Alia. Orang akan cari salah parents dia dulu. Sebab parents yang mendidik anak-anak. So no matter what, parents akan terpalit juga. So basically institusi dan parents. Sebab dua-dua ni adalah orang yang sepatutnya mendidik kita. Dan bila kita buat something yang especially memalukan, mengaibkan, lagi-lagi macam show how diorang punya didikan tu tak sampai. For this case, saya tak nak mempersoalkan adakah institusi tu dia tak buat macam checking ke before budak-budak ni nak perform. Mestilah dia orang ada kan buat benda tu. Ada juga yang cakap UM dah check dah buat rehearsal bagai-bagai, tapi student-student ni yang ubah skrip sesuka hati waktu perform. So I'm not gonna touch yang itu macam masalah dalaman yang kita sendiri tak tahu, dan saya sendiri pun tak ada info pasal tu. Kita just baca daripada pihak itu pihak ini semua lah. Untuk kesinambungan cerita yang student ni, tak silap saya pagi-pagi tadi UM ada keluarkan kenyataan yang diorang ni macam tidak, ayat dia tidak dinilai kot, tak silap. And I think disqualified lah kot, sebab itu macam pertandingan kan. So dikira macam disqualified lah, tak disenaraikan pun. Okay, kita sambung dengan pengajaran. Kalau tadi ada cakap, whatever yang kita buat, kita akan palikkan benda tu dengan institusi dan parents. So my second advice is, di fasa universiti, which is adik-adik yang baru habis SPM, baru habis form 6, yang baru nak masuk universiti. Di fasa universiti ni kita akan jumpa ramai sangat orang. Ramai sangat jenis manusia yang ada yang bagus tu bagus, ada yang ini tu ini, ada yang terlalu bergaul tu macam gini. Kita akan nampaklah semua tu. Memang kita akan nampak orang ni even ada kawan-kawan yang kita boleh nampak, oh depan orang dia bertudung, belakang-belakang free hair. Ada yang jenis macam tu. So benda tu kita just jangan culture shock, jangan normalize, jangan dinormalkan benda tu. Contoh, kita nampak orang normalize kan cakap topik-topik yang 18 ke atas semua tu, cakap topik-topik yang lucah semua tu. Kita jangan normalizekan benda tu. Sebab dekat universiti ni memang terlalu open. So kalau kita rasa kita bijak, tapislah benda tu. Jangan terlalu masuk dalam circle yang macam gitu. Third is, jaga batas pergaulan, which is antara lelaki dengan perempuan, antara nak
borak topik yang itu kan nak lari. Contoh, kalau kita dah tahu diorang ni tengah borak topik yang ni, kita cuba jauhkan diri. Macam Alia sendiri, Alia pernah experience kita orang buat macam bonding day. Bonding day ni ada ambil satu resort. Okay, resort kan ada banyak-banyak lah semua tu ada resort kan. Lepas tu malam tu biasalah bonding day. Kita orang lepak sampai pukul 12, 1 pagi semua tu. Lepak ramai-ramai lelaki, perempuan semua ada lepak malam tu. Ada yang tengah makan, ada yang tengah tengok TV, ada yang tengah main chess, ada yang itu, ada yang ini kan. So, Alia ni macam newbie dekat situ. So, I'm just talking to my friends yang memang saya rapat saja. Dan saya macam tak terlalu involved dengan yang memang dah lama dalam group ni. Lepas tu, saya perasan yang diorang ni main, kalau korang tahu main kad yang I'm not sure how this game works, macam bagi kad macam mana, tapi dia macam true or dare. Dapat kad tu main true or dare. Lepas tu every true or dare kat situ related to very dirty one. Dia memang semua tu pasal dirty things. Sangat kotor lah, kotor. Dirty things dalam bahasa Melayu kotor lah kan. Macam memang tak elok lah. Everything dalam kad tu semuanya tak elok. Daripada dia punya truth, kebenaran dia tu, ataupun daripada dia punya dare, apa benda yang kita kena buat semua tu tak elok. Waktu Alia dengar je macam tu, terus macam jom masuk bilik tidur. Kita kalau boleh elakkan benda tu, kita elak. Sebab once kita dah termasuk, kita dah ternormalizekan benda tu, susah kita nak ubah nanti. Susah kita nak keluar balik daripada circle tu. Okay, sebelum kita tamatkan video kita, saya percaya yang perkara ni bukan je baru berlaku, ataupun baru-baru ni je berlaku, ataupun UM sahaja yang buat. No, I don't think so. Universiti lain pun ada je yang buat, tempat lain pun ada je yang buat. Benda-benda ni pun saya dengar tajuk teater tu sendiri dah pun dibuat kat tempat lain. So macam, this is not the first time. Tapi kita tak nak normalizekan benda ni. Bukannya bila orang dah point out pasal universiti ni buat ni, kita dah ungkit. Yang tu buat dulu boleh, yang ini buat dulu boleh. No, kita tak nak ungkit macam gitu. Kita nak stopkan benda ni. Sebab dulu dah buat, sekarang buat lagi. Sebab tu lah kita nak awarenesskan benda ni, kita nak stopkan benda ni. Macam gitu. So, to everyone dalam ni, jaga diri, jagalah apa-apa yang boleh jaga. Okay, itu sahaja daripada video saya pada hari ini. Bye-bye semua orang. Assalamualaikum.